Assalamualaikum bang. Salam. Bagi roti Bengali kaya Pelantau. Roti Bengali kaya Pelantau ah. Betul? Itu ah. Alright. Ini kaya. Ni orang panggil roti Bengali ni. Ya, roti Bengali. Dia kira macam mana tu? Potong. Dia potong, dia satu set tu dia ada 4 keping lah. Okey. Dia satu set tu dia ada 4 keping. Okey. Dia kaya Pelantau. Okey, potong yang tu. Ni satu ni kita akan buat 4 keping. 4 keping okey. So kita akan buat kaya Pelantau. Alright. Dan dia boleh campur juga lah. Dia ada strawberry, peanut, blueberry. So kita masukkan Pelantau. Mantap. Betul luar. Pelantau. Okey. Kaya omek lah. Alright. Macam ni. So, okey, faham. Okey. Macam ni siap ah? Siap satu set. Satu set macam ni orang. Macam ni 4,5 bang. Kaya Pelantau. Ni bagi yang campur lah. Yang campur nah. Campur semua ke? Betul? Okey. Peanut long. Okey. Beri. Okey, boleh. Alright. Yang ni satu-satu ni RM5. oh, tambah 5 kupang. Tambah RM5. Okey. Lagi roti ban 4 biji ah. Roti ban 4 biji. Nak berapa bang? Campur boleh semua. Campur semua. Sebuah satu ah. Serba satu kan? Okey. Boleh. Alright. Okey. Sebuah satu. Si Pelantau dulu. Dulu. Okey. Pelantau dulu. Hah? Oh dia campur. Ya, Pelantau. setiap orang order peanut butter tu saya akan masukkan Pelantau sekali lah. Okey, So okey. kita bagi Pelantau dengan peanut lah. Okey, boleh. Strawberry pun sama. Okey. Strawberry Pelantau. Alright. Blueberry. Blueberry ya. Ya, ni blueberry. Okey. Dan yang ni kaya lah. Ni Kaya. kaya omek lah. Oh, okey, ambil. Ya. Okey. Okey. Macam ni. Alright. Okey, macam ni sebiji oh. Macam ni sebiji kaya Pelantau 2,5. Kalau peanut, strawberry ke blueberry RM3 sebiji. RM3 tambah 5 kupang ya noh. Ya, tambah RM5. Okey. Kita start daripada 7.30 pagi sampai pukul 6 petang. Lebih Okey. kurang. Dan kita cuti Sabtu. Cuti Sabtu saja. Ya. Macam mana orang nak cari location kedai ni? Cari lokasi kedai, orang boleh cari dekat depan Public Bank Pekanbaru.